Tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, seperti biasa, selaku hamba kepada Allah yang sama-sama kita sentiasa berharap dan bergantung kepada Allah, sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkatan serta pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sama-sama kita buka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya tuan-tuan, sama-sama kita niat i'tikaf supaya kita dapat pahala sepanjang kita duduk bersama-sama pada pagi ini, pada malam ni, insya-Allah. Sama-sama kita niat i'tikaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhan kami, tambahkan kepada kami ilmu yang terus memberikan manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami. Rezekikan kepada kami, ya Allah, kefahaman yang luas serta agama-Mu. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa diikhlaskan hati kami menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu semata-mata mencari keridhaan-Mu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min awliyaikal muttaqin wa hizbikal muflihin wa ibadikal salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, pertama sekali sama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur kehadrat Allah. Kerana tuan-tuan, kita meyakini bahawasanya tiada dah daya dan upaya kita dalam mentadbir alam ini, dalam menentukan kehidupan kita, melainkan semuanya dalam genggaman Allah. Maka Allah lah yang menghadirkan dan menggerakkan kita, yang mengizinkan pertemuan kepada kita pada malam ni. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bukan sekadar kita punya pertemuan pada malam ini dalam genggaman Allah, bahkan seluruh kehidupan kita semuanya dalam ketetapan ataupun dalam kehendak Allah sejak azali lagi tuan-tuan ya. Batulah tuan-tuan, kita sekarang ni belajar tentang bab qada qadar ni. Tuan-tuan, tak reda dengan kehendak Allah ya. Batulah tuan-tuan, setiap perkara yang telah pun berlaku tuan-tuan ya, yang telah pun berlaku, yang akan berlaku kita tak boleh sebut tuan-tuan ya.
yang telah pun berlaku, maka tak dapat tidak mesti kita kena letakkan perkara tu dalam kehendak Allah sejak azali. Yang akan berlaku kita tak tahulah. Sebab tu bila dah berlaku tak boleh kata oh ni accident sebab bawa laju, kalau tak laju tak berlaku, tak boleh. Tuan-tuan nak, macam kalau kita tahu hari ni kan, maknanya Al-Fadhil sahabat kita kan, Ustaz Muhammad Arif bin Harun kan, yang meninggal dunia baru-baru ni kan, tuan-tuan, dalam usia yang sangat muda, tuan-tuan nak. Jadi kita tak boleh nak kata ni sebab begitu, sebab begini. Tak, memang Allah sudah tentukan ajalnya sejak azali lagi, tuan-tuan nak. Maka dia akan pergi dengan umur yang semuda begitu, dia akan pergi. Jadi tuan-tuan, perkara telah pun berlaku, memang tak boleh kata apa, itu kehendak Allah. Macam tuan-tuan sekarang ni, antara berita yang agak mengejutkan kita juga kan, berkenaan dengan kes pembunuhan kan, seorang sepupu kan, dicantasnya sepupu dia lah, tuan-tuan nak. Jadi sepupu ni berlaku dekat Tumpat, Kelantan lah, tuan-tuan nak. Jadi meninggal lah kan, sepupu ni kan, disabitnya, sabit lah tuan-tuan, maksudnya dicantas dengan sabit tu lah kan, sampai terbelah pipinya, tuan-tuan nak, gara-gara kerana sepupu dia tu memviralkan video anak dia kan, ada masalah harta sikit apa semua, tuan-tuan nak, maka meninggal dia kan. Jadi tuan-tuan, perkara telah pun berlaku, kita terus balik kepada qada kepada Allah sejak azali kan. Rumah terbakar ke kan, tak boleh dah kita nak kata kalau bukan kerana tu tak jadi, kalau itu yang Nabi larang kan. Nabi kata jangan kamu sebut perkataan kalau pada takdir Tuhan, itu membuka pintu syaitan. Tuan-tuan nak, kita berniaga tak ada rezeki hari ni, kita tak boleh kata ni sebab apa, ni takdir Tuhan. Benda dah berlaku. Tapi tuan-tuan, kita sebagai orang Islam, dalam kita memahami qada qadar Allah ni, tuan-tuan nak, setiap perkara yang dah berlaku ni, kita tak boleh nak tengok perkara tu selapis saja, tak boleh kan. Kita tetap sebagai orang Islam meyakini satu perkara lagi, yakni Allah tidak menjadikan sesuatu perkara itu dengan saja-saja. Itu satu lagi yang kena masuk syariat dekat situ. Jadi makna kata bila tengok berlaku ni, secara hakikat memang kehendak Allah sejak azali, tapi pengajarannya kita kena ambil kan. Dari segi sudut syariatnya, makna kata kalau perkara tu jenayah, kena ambil tindakan kepada pembunuh tu kan, siapa yang membunuh dan sebagainya kan. Kalau accident pula contohnya, orang melanggar, kena ambil tindakan kepada orang yang melanggar tu kan. Yang saya tengok isu baru ni pun Cina kan, dia langgar orang Melayu kita kan, digeliknya badan tu sampai meninggal orang Melayu kita lah kan. Jadi Cina ni keluar-keluar dia mabuk kan. Jadi bini dia pegang ni, peluk dia, saya minta maaf, saya minta maaf. Jadi orang kita marah kan. Jadi tak boleh minta maaf sebab nyawa dah tak ada kan. Jadi tak boleh minta maaf habis gitu kan. Kena ambil tindakan dari segi sudut syariat. Cuma dari segi orang Islam, kita jangan sebut seolah-olah takdir itu takkan berlaku dengan kuasa kita. Tu tak boleh. Ini kalau tak macam ni takkan berlaku, tu bahaya kan. Ini kalaulah bukan, saya ada tengok satu TikTok tuan-tuan nak, ada seorang budak remaja itu kan. Jadi dia buat live lah, dia tunjuk kaki dia hitam kan, sebab baru lepas cabut besi kan, sebab kaki dia teruk accident, 3 jari hilang kan. Jadi tuan-tuan, orang duk tanya dia dan sebagainya, dia jawab dia kata kalau malam tu saya tak keluar, saya tak jadi macam ni. Itu yang tak boleh. Seolah-olah macam kita boleh nak ubah takdir Tuhan tu, tak boleh. Bila dah berlaku, jangan guna perkataan kalau tu seolah-olah kita ni ada kuasa dalam pentadbiran. Dah berlaku, kita kena reda, terima. Cuma bila dah berlaku, kita terima, ambil pengajaran kan. Kalau orang yang menghadapi sendiri perkara itu akan datang, mungkin kalau dia bawa motor laju, jangan bawa laju lagi kan. Tapi tetap kena terima kehendak Allah sejak azali, itu tak boleh nak buat apa-apa. Itu kita belajar tentang qada dan qadar, tuan-tuan ya. Dan macam kita hari ni pun kan, apa yang kita lalui, sama ada dalam ketaatan kan, tuan-tuan. Itu saya sebut dalam kuliah saya semalam. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni dah terlalu biasa dengan nikmat Allah ni. Contohnya tuan-tuan nak, kita ni duk makan kenyang kan. Pernah tuan-tuan makan selama ke hari ni tak kenyang? Tak pernah. Pernah tak kita makan tak rasa kenyang? Pernah tuan-tuan. Tuan-tuan yang hidup hari ni 60 tahun, 40 tahun kan, pernah tak kita makan kita tak rasa kenyang?
Tak pernah tuan-tuan. Mana ada kalau kita sarapan pagi makan roti canai pun kenyang insya-Allah kan. Sebab tu kita berhenti makan. Nah. Jadi tuan-tuan, kita dah biasa makan kenyang sampai kadang-kadang kita lupa nak rasakan kenyang tu daripada Allah. Sebab apa? Sebab dah terbiasa. Itu yang kadang-kadang bahaya kan. Nikmat yang Allah beri ni, bila kita dah terlalu biasa, kadang-kadang kita lupa pemberi nikmat dah. Kita minum hilang dahaga, tuan-tuan. Macam kita hari ni kuliah kan, datang masjid boleh datang, kadang-kadang lupa siapa yang menghadirkan kita. Sebab tu kalau kita beramal 40 tahun sekalipun semayang sunat istiqamah pun tetap semayang sunat yang ke 41 tahun tu, umur kita 41, semayang sunat yang kita terkini tetap dalam kehendak Allah, tetap kena syukur dengan Tuhan. Itulah dia. Jangan kita lupa kepada Allah tuan-tuan walaupun kita ni rajin macam mana pun, kita punya amal ibadah yang keesokan hari tetap dalam penjagaan Allah, tetap Allah yang kurniakan, tetap kena bersyukur tuan-tuan Alhamdulillah, syukur kepada Allah tuan-tuan Baik tuan-tuan, kita ni menyambung pengajian tasawuf tuan-tuan Jadi tuan-tuan, tasawuf ni saya nak sebut sedikit sebagai ulang kaji tuan-tuan. Apa perkara paling penting dalam pencapaian tasawuf ni? Tasawuf ni tuan-tuan satu perjalanan hati kepada Allah, untuk kita bawa hati kita dekat dengan Tuhan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam pengajian tasawuf ni apa perkara paling penting tentang perasaan hati kita dengan Allah tu? Apa perkara paling penting? Perkara paling penting tuan-tuan dalam penyucian hati kita ni tuan-tuan dengan Allah adalah perasaan kita dengan Tuhan. Rasa itu paling penting. Jadi tuan-tuan, semakin belajar tasawuf semakin kuat rasa perasaan kita dengan Tuhan. Perasaan apa ustaz? Perasaan mengagungkan Allah, perasaan takutkan Allah. Jadi tasawuf ni itulah perkara yang paling penting yang kita nak cari dalam perjalanan kita kepada Allah. Dan tuan-tuan, hari ni kita punya kehambaan kita dengan Allah, kalau kita masing-masing tuan-tuan umur 50 60 tanya diri kita masing-masing sekuat mana dah perasaan kita dengan Allah pada hari ni. Tuan-tuan fahamkan kalau saya kata perasaan tu apa? Jadi perasaan tu rasa kita dengan Tuhan. Tuan-tuan, tasawuf sebenarnya dia nak bawa hati kita ni ada perasaan dengan Allah, dan itulah yang kita kena cari. Sibuk kita semayang, sibuk kita zikir sebab kita nak cari perasaan yang ada dengan Allah tu, perasaan takut, perasaan membesarkan dia dan sebagainya. Itu yang kita cari. Sebab tu tuan-tuan kan, kalau ikut guru saya, Tuan Guru Ustaz Ahmad Ruzaini tuan-tuan nak, dia kata apa, masalah kita paling besar dalam hidup ni bukan tak ada duit. Perasaan apa kita punya masalah dalam hidup kita ni tuan-tuan tak, kita semakin lama semakin berjalan hidup, umur kita semakin berpanjangan, semakin dekat kepada mati kan. Bukan masalah kita ni kan, mungkin bini kita kuat membebel ke, kita ni begitu begini, bukan. Perasaan kita nombor satu, masalah kita nombor satu yang kita kena selesaikan bila kita tak ada perasaan dengan Allah. Tu paling bahaya. Kadang-kadang tuan-tuan kita kecewa tuan-tuan tak, anak tak ada perasaan dengan kita, tak ada rasa nak telefon kita, tak ada rasa nak balik kampung tengok kita tuan-tuan tak. Kadang-kadang kita rasa kecewa, isteri kita tak ada perasaan nak hormat pada kita. Kita lupa tuan-tuan nak tanya bagaimana perasaan kita dengan Tuhan. Ada tak kita rasa hormat, menjaga adab dengan kebesaran dia tuan-tuan tak. Baik tuan-tuan, sebab tu dalam pengajian tasawuf ni tuan-tuan, yang paling penting adalah apa tuan-tuan? Bila kita berperasaan kepada Allah ni tuan-tuan, saya sebut sikit dia ada dua maqam. Perasaan kita dengan Allah ni ada dua maqam. Kalau bawah daripada maqam ni tak ada kan. Baik, pertama perasaan orang awam, yang kedua perasaan orang yang sampai kepada Allah kan. Perasaan orang yang tinggi di sisi Allah ataupun wali-wali lah. Jadi tuan-tuan, kita orang awam paling kurang nak kena ada yang nombor satu ni. Jadi perasaan kita dengan Allah ni tuan-tuan dua ni sahaja. Kalau tak ada perasaan tu belum, maksudnya belum ada hidup hati dengan Allah tu belum. InsyaAllah ada belaka dah tu sebagai ilmu saja tuan-tuan sebagai ilmu saja. Baik tuan-tuan, perasaan kita orang awam paling tidak kena macam mana dengan Allah ni tuan-tuan. Yakni orang awam macam kita ni paling kurang mestilah kena sentiasa ada perasaan nak jaga pandangan Allah. Itu paling kurang. Sentiasa dalam hati kita ni hidup untuk sentiasa membesarkan pandangan Allah, nak jaga pandangan Allah. Orang awam tu paling level paling rendah tadi. Bawah daripada tu tak ada lah.
Jadi tuan-tuan contoh macam mana, kalau tuan-tuan solat kan, maghrib ke isyak ke, sembahyang sunat qabliyah ke ba'diyah ke, solat tu sebenarnya tuan-tuan untuk apa? Solat tu sebenarnya untuk kita menghidupkan hati dengan Allah, sebab kita nak jaga pandangan dia kepada hati kita, sebab Allah duk tengok situ. Sebab tu dalam sembahyang kita menghayati Fatihah kita tu, kita tak lalai. Sebab apa tuan-tuan kita khusyuk? Sebab kita tahu Allah sedang tengok dekat situ. So kita sembahyang nak jaga pandangan dia kepada diri kita. Sebab tuan-tuan luar sembahyang kita lalai banyak lah kan. Lainlah orang-orang yang khusus yang sentiasa zikir Allah Allah, tak? Orang yang hati dia sentiasa ingat kepada Allah banyak, tak lalai, itu luar sembahyang tak apa. Kita orang awam ni luar sembahyang kita kurang ingat kepada Allah dah kan. Maksudnya dari segi pandangan Allah kepada hati kita tu tak ada dah luar sembahyang, yang ada sembang dunia apa semua kan. Jadi bila sembahyang ini kita usaha untuk kita jaga pandangan Allah supaya hati kita benar-benar ada dengan dia, duduk dengan dia, khusyuk dengan dia. Ini orang awam paling kurang tuan-tuan ya. Jadi paling kurang orang awam mesti ada perasaan dalam jiwa dia nak jaga pandangan Allah. Maka dia jaga supaya ikhlas, supaya Allah tahu hati dia ikhlas, bukan kerana orang kan. Dan setiap kehidupan dia, dia tengok semuanya kerana Allah, ni ibadah, ni ibadah. Sebab dia tahu Allah tengok hati dia ada siapa. Apa saja yang dia buat, dia membesarkan pandangan Allah, maka dia letak ikhlas dalam hati dia. Ni orang awam, maka kena ada gitu. Kalau hati kita ni tuan-tuan ada buat dosa kan, mungkin terpandang rendah, kita tahu Allah sedang tengok, busuk hati sikit, istighfar gitu. Jadi sentiasa ada rasa membesarkan pandangan Allah. Kalau macam kita berdoa, kenapa kita tadah tangan betul-betul? Sebab kita tahu Allah sedang tengok kita kan. Maka dengan kita rasa pelihatan Allah dipanggil muraqabah tu, kita tadah tangan betul-betul sebab kita tahu dia sedang awasi kita. Itu paling tidak orang awam maqam dia mesti kena ada perasaan gitu. Jadi kalau tak ada perasaan dengan merasakan pandangan Allah ataupun membesarkan pandangan Allah, habis tak ada apa, tu langgar habis. Tu sembahyang main buat saja kan. Jadi ahli tasawuf tak boleh gitu kan. Nak dekat dengan Allah tak boleh sembahyang ni sekadar buat, tak jaga pandangan Allah, tu tak boleh. Kerana kita mesti kena ada macam tu. Dan tuan-tuan, bila kita solat ni, kita ada perasaan nak jaga pandangan dia supaya hati kita ni duduk dengan dia, pahala besar. Itulah pahala kan. Kita nak pahala kita dalam sembahyang kita itu, tujuan kita menjaga pandangan Allah, itulah nilai pahala yang sangat besar. Sebab kita buat benar-benar kerana zat dia. Kerana zat Allah tu apa? Kerana pandangan dia lah. Itu yang kerana dia. Bahkan kalau ke hati kita lari itu, kita istighfar. Kita tak sembahyang laju-laju. Tuan-tuan ya. Sebab tu orang ahli tasawuf ni tak boleh sembahyang dia nak cepat habis, baca pun pendek-pendek semua kan. Dan tuan-tuan akhir zaman ni susah sikit lah. Tuan-tuan susah sikit lah. Akhir zaman ni tuan-tuan, kadang-kadang orang awam lebih nak dekat kepada Allah daripada orang agama ya. Kadang-kadang yang sembahyang laju bukan orang awam, imam sembahyang laju. Masya Allah, payah lah. Mana? Kadang-kadang orang yang buat kes ni bukan orang awam, kadang-kadang pegawai masjid buat kerja kan, ambil duit dan sebagainya kan. Orang awam tak ada ambil duit dan sebagainya, orang masjid ambil duit masjid, makan duit masjid dan sebagainya. Tuan-tuan, saya cerita sungguh-sungguh tuan-tuan nak. Ni berlaku di Pasir Gudang kan. Seorang pengurusi kan, dia selalu panggil saya datang. Ada satu hari tuan-tuan, ada satu keadaan tu, dan tuan-tuan dia tak ada mesej saya apa kan. Yang mesej saya orang lain, ustaz datang apa semua kan. Dan saya dah syak dah, kenapa ni kan. Saya mesej pun dia tak balas. Akhirnya saya datang 2-3 kali ke tempat kuliah tu tuan-tuan nak. Saya pun tanyalah dengan imam kan, imam kenapa orang ni datang mesej saya kan, tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan akhirnya imam ni berat-berat cerita kat saya kan. Rupanya tuan-tuan dia kena gangguan mental. Jadi tak berapa nak elok mental dia. Datang masjid pukul 3 pagi cakap sorang-sorang apa semua tuan-tuan. Bermula daripada mana? Bermula daripada duit masjid dia ambil. Tuan-tuan nak. Ada sumbangan, saya tak nak sebut lah tuan-tuan ya. Adalah sumbangan yang tu tak sampai kepada jemaah, daripada pejabat agama tak sampai benar. Jadi jangan main-main dengan duit masjid ni kan. Cepat dia Allah balas tuan-tuan. Kan.
Akhirnya dia sekarang ni tak berapa nak normal kan. Duk takut cakap seorang-seorang, minta maaf dengan orang tu, dengan orang ni apa semua. Ini jangan main-main. Duit orang ramai kan. Duit rakyat tu kadang-kadang memang ramai orang sakau juga kan. Tapi duit rumah Allah jangan. Pembalasannya cepat je Allah nak bagi. Jadi tuan-tuan, kita ni kok mana-mana pun alhamdulillah Allah jaga semua nikmat daripada Tuhan ya. Kita kena jagalah pandangan Tuhan dan sebagainya kepada dalam ibadah kita kepada Allah. Baik tuan-tuan, perasaan orang khusus kan, orang yang tinggi, maka dia punya rasa dengan Allah itu bukan sekadar nak jaga pandangan Allah ya tuan-tuan. Orang yang tinggi maqam di sisi Allah, maka rasa hati dia cinta kepada Allah, itu tinggi dan mengenal kepada Tuhan. Kalau dia semayang itu penuh dengan rasa cinta yang amat dalam dan lazatnya dia semayang itu, sampai kadang-kadang kalau dia semayang tu dia tak nak keluar sebab dia seronok bersama dengan Allah. Kita tak sampai makom tu, sekurang-kurang makom kita semayang kita rasa bertemu dengan Allah. Jangan nak cepat habis, jangan laju-laju sebab kita tak nak kita semayang ini Allah benci, tak nak. Dan hidup kita ni penuh dengan nikmat Tuhan kan? Dengan nikmat makan, minum, buah pinggang, jantung. Kita nak sebut apa lagi nikmat Tuhan kan? Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mempersoalkan kita dengan surah Ar-Rahman tu banyak kali Allah ulang tu supaya kita tanya diri kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kamu nak nikmat macam mana lagi? Kan Allah sebut antum asyaddu khalqan amis sama banaha, kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah sebut nikmat dia kan supaya kita ni nak macam mana lagi. Kita daklah tuan-tuan, insya-Allah manusia nak macam mana lagi kan. Nikmat apa lagi yang kamu nak dusta? Buah pinggang, jantung, hidup kamu, duit makan minum kamu. Kenapa semayang nak cepat-cepat habis? Kenapa semayang tak rasa perasaan dengan Allah, sedangkan seluruh hidup telah pun Allah kurnia macam-macam. Inilah kita nak terima kasih dengan dia. Sebab itulah orang yang beriman dia tak cukup terima kasih dengan semayang, dia akan terima kasih dengan Quran, dia akan terima kasih dengan zikir, sebab dia tahu nikmat Allah terlalu amat banyak dan terlalu amat besar tuan-tuan. Cukuplah tuan-tuan kita punya pernafasan yang ada 5 saluran ni Allah tutup satu je, termengah dah kita kan. Nikmat Allah pada diri kita ni tuan-tuan kan, besar, semua besar. Kalau kita kata jari ni cukup Allah ambil satu jari dah, kurang dah kita. Maksudnya nikmat Allah tak ada yang kecil. Mata ni cukup Allah butakan sebelah dah rasa lain tengok alam ni kan. Tapi Allah bagi, Allah jaga kan. Jangan kita rasa mata kita boleh melihat dengan sebab kita, sebab kurniaan dia nak jaga kan. Maka sebab tu bila kita berhubung dengan dia, maka kita berhubung dengan sungguh-sungguh nak jaga pandangan dia. Itu sekurang-kurang martabat bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi apa yang saya sampaikan, nasihatkan ni tuan-tuan pegang sampai mati ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan anak murid saya yang ikut pengajian saya buat ataupun amalkan seperti mana yang saya corakkan hidup anak murid saya, macam itulah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan sebagai murid, tak kira muslimat ataupun muslimin, dengar apa yang saya sampaikan dan setiap apa yang saya nasihatkan pegang betul-betul amal, tuan-tuan akan rasa nikmat bersama dengan Allah ya. Insya-Allah tuan-tuan ya. Apa yang saya sebutkan, hidup mesti bagai ibadah, buat tuan-tuan nak. Mesti jaga pandangan Allah, buat. Mesti doa betul-betul, buat kan, semua untuk kebaikan kita kan. Dan saya tuan-tuan, niat saya membimbing kita semua untuk mencari keredaan Allah, tu saja tuan-tuan ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada guru saya Syekh Abdullah, diberikan kepada saya dan amanah saya dengan tuan-tuan di hadapan Allah esok, maka saya sampaikan segala didikan tersebut untuk kita benar-benar hidup dengan Islam zahir dan batin, mencontohi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah tuan-tuan ya. Gitu. Anak murid saya yang kalau betul-betul ikut apa yang saya sebut, banyak dapat anugerahnya kan. Macam-macam keberkatan hidup dia. Ada yang PM saya begitu begini, macam-macam lah tuan-tuan ya. Kalau betul-betul buat, dia akan dapat hasil ilmu tu ataupun rasa dengan Allah tu, dia akan dapat, insya-Allah gitu ya. Dan tuan-tuan, perasaan orang yang lagi tinggi itu dia cinta lah kan tuan-tuan. Dia bukan lagi kerana dia tu, maknanya kata antara dia dengan Allah tu dia jaga Allah, diri dia sendiri tu memang ada suatu rasa yang sangat kuat dengan Tuhan. Bahkan alam ni menjadi jalan untuk dia terus mengenal kepada Allah dengan perasaan yang terus rindu dendam dalam melihat perbuatan Tuhan. Gitulah tuan-tuan ya.
Baik tuan-tuan, kita sambung berkenaan dengan qada dan qadar Allah ini. Tuan-tuan, ni berkenaan dengan bagaimana takdir Tuhan tentang maksiat. Tuan-tuan nak tentang mencuri, membunuh dan sebagainya. Itu macam mana tuan-tuan ya? Baik tuan-tuan, sebelum tu saya teringat nak sebut tuan-tuan, ingat nak sebut tuan-tuan, disebutkan oleh ulama tuan-tuan, apa antara tuan-tuan ya, pahala yang sangat besar, yang melebihi daripada pahala ketaatan dan sebagainya tuan-tuan. Kita kata solat besar pahala, betul, tapi ada pahala yang lebih besar daripada tu, lebih daripada tuan-tuan melakukan amal ibadah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, ni ada kaitan dengan qada dan qadar tuan-tuan ya. Nanti saya post dalam saya punya grup Jalan Menuju Kepada Allah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, pahala yang paling besar tuan-tuan adalah bila tuan-tuan redha dengan ketentuan Allah. Jadi tuan-tuan, redha dengan nikmat itu perkara biasa. Allah buat kita solat, itu memanglah tak ada apa-apa, memang kita kena solat kan. Allah beri kita duit, Allah beri kita kenyang, itu biasa. Tapi tuan-tuan, benda yang kita tak nak Allah beri, kita boleh redha terima, tu perkara yang berat. Tu pahala lebih besar daripada tuan-tuan melakukan ketaatan. Ni yang dikata pahala sabar atas ketentuan Allah itu lebih besar daripada pahala melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Betul tuan-tuan, bukan senang kan. Orang yang elok-elok sihat, tiba-tiba accident, kaki hilang sebelah, nak terima tu, tuan-tuan, bukan senang. Kita tak rasa benda tu. Orang yang elok-elok ada anak kecil sayang-sayang kan, duk cium, duk nama menunggu. Macam saya tengok satu berita kan tuan-tuan, 8 tahun tak ada anak tuan-tuan, dapat anak, dan anak tu tuan-tuan dalam umur setahun lebih kan. Dan tuan-tuan, anak tu tidur atas apa nama tempat yang tidur budak enjut tu kan, enjut tu tuan-tuan, tak ada apa-apa, tapi kan Allah nak uji budak tu, pusing-pusing golek, jatuh ke bawah jatuh tuan-tuan, dia nangis Jadi mak dia ingat tak ada apa-apa tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan, dengan jatuh yang rendah tu ada darah beku kat kepala dia kan. 2-3 hari lepas tu anak dia demam, kena sawan tuan-tuan, tarik badan apa semua, meninggal. Allah tuan-tuan, lama nak tunggu dapat anak, tiba-tiba anak baru nak bermanja-manja, tiba Allah ambil dah. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan ya. Jadi redha dengan ketentuan Allah, ujian yang tak kena dengan nafsu kita ni, boleh redha yang tu, itu pahala lagi besar daripada kita taat dan meninggalkan perkara yang Allah larang. Sebab tu kita dengan Allah ni 3 kan. Redha dengan apa yang dia suruh, redha dengan apa yang dia larang, redha dengan musibah yang dia beri. Ini paling besar redha pada musibah, tu paling besar. Dan tak ada orang nak minta musibah atas dunia ni tuan-tuan. Tapi kalau dah berlaku, muhasabah diri dan redha. Ni cerita pasal takdir lah tuan-tuan ya. Tapi kan atas maksiat, itu tak boleh redha, tu bukan musibah tuan-tuan. Taat kita syukur, maksiat balik. Yang redha yang tinggi ni redha pada musibah, bukan nak macam mana aku maksiat macam ni kerja Allah, tu salah cakap macam tu Bahkan boleh kufur cakap begitu kan, seolah-olah buat maksiat ni Allah punya salah, padahal nafsu dia. Itu tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Maka jika engkau bertanya, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, betapa aku himpun, tuan-tuan, tu hidup tak bunyi kan, elok kan, ada bunyi tak ada bunyi, belakang kan. Saya handphone saya hilang, bukan hilang, tinggal kat rumah ni satu jadi tak boleh nak tengok, tinggal kat rumah kat belakang tuan-tuan ya. Tak nampak lah saya, nanti ada bunyi lambat ni. 8:03 okey tuan-tuan ya. Maka jika engkau bertanya betapa aku himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat, tuan-tuan, redha dengan ketentuan Allah, dalam masa yang sama kita kena benci dengan kufur dan maksiat tu kan. Dan keduanya itu dengan qada Tuhan juga, betul. Tuan-tuan, mana kata ketentuan Allah pun adalah qada qadar dia, maksiat pun ketentuan Allah juga, kalau hakikat lah tuan-tuan. Baik, nescaya aku jawab bahawasanya kufur dan maksiat itu baginya dua pihak. Ni tuan-tuan tengok Jadi tuan-tuan, hidup kita ni pada hakikat tapi jangan kita bermudah-mudah kan. Maksiat ni kalau berlaku juga dalam kehidupan kita, memang kita tak boleh kata apa, memanglah takdir Tuhan juga pada hakikat.
Tapi bukan mudah-mudah orang lelaki contoh kan, nak jaga pandangan mata ni kan, berlawan dah set dari rumah dah, aku tak nak tengok perempuan ni keluar masuk pasar raya ni kan, pergi makan mana-mana nak jaga ni kan, duk set dah, duk azam dah, sampai kedai makan orang lalu duk tengok juga tak tahan. Dosa, memang dosa. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan tidaklah bermudah-mudah, jatuh juga takdir Tuhan ya. Sebab tu kena minta tolong dengan Allah kan. Tiada daya upaya kita dalam melakukan ketaatan, tiada daya upaya kita dalam meninggalkan maksiat, melainkan dengan rahmat Tuhan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan ya, ada orang nak khusyuk payah ustaz, nak khusyuk payah ustaz, ustaz nak tinggal rokok payah ustaz, nak tinggal pandangan mata tengok TV susah ustaz. Memang kadang-kadang Allah buat sebab Allah nak kita bergantung dengan dia kan. Jangan kamu rasa dengan diri kamu boleh zikir kan. Macam saya sebut dengan tuan-tuan, zikir Allah kan. Kalau Allah tak tolong, tak dapat nak jalanlah hati kita kan. Minta tolong dengan Allah ya. Nak khusyuk, jangan kita semayang tu kita kata khusyuk dengan kekuatan kita. Kita sebutlah hati kita, ya Allah aku nak khusyuk, bantu aku. Supaya kita nak buat sesuatu ni jangan bersandar kepada usaha kita. Nak tinggal dosa sama juga, kita boleh tinggal dosa dengan rahmat Tuhan juga. Kalau Allah tak tolong, tak tertinggal kita kan, asyik nak buat je lah ya. Tapi jangan salahkan Allah kalau esok di akhirat kelak kita kata kita buat dosa sebab Allah tak tolong. Allah akan jawab, kamu tak bergantung dengan aku nak tolong kan, salah kamu sebab kamu sombong dengan diri kamu. Gitu tuan-tuan ya. Tapi selama mana kita bergantung, ya Allah aku keluar rumah ni tolong bantu aku, jaga pandangan mata aku tuan-tuan. Tiba kita kalah juga tuan-tuan. Dah telah mana kita minta tolong dengan Allah, so macam mana? Jangan putus asa. Tu pesanan saya. Sebab tuan-tuan, semua orang ada dosa, saya pun ada dosa. Dan dosa tu bila jatuh terus mengharap, ya Allah tolong aku tak nak buat lagi ya Allah. Kan nanti buat pula, ya Allah. Begitulah Allah nak tengok sejauh mana kita bersungguh-sungguh, tidak berputus asa untuk bangun, bangkit, untuk terus menuju kepada Allah. Sebab kita ni berjalan, masing-masing adalah kan kelemahan diri masing-masing tu. Ada orang diuji dengan sifat marah kan, dengan bini kita nak tinggi suara je kan. Saya nasihat supaya jangan tinggi suara dengan isteri dan sebagainya. Tinggi juga suara kan, kena lawan. Ahli tasawuf dia kena sempurna belaka. Anak murid saya tuan-tuan ya, yang belajar nak dekat diri pada Allah, hubungan dengan Allah kena bagus, dengan isteri kena bagus, dengan anak kena bagus, dengan semua orang kena bagus. Kalau tidak sangkut nanti dengan Tuhan. Ada orang zikir rajin, Quran rajin, Nabi balik rumah tengok bini pun tak nak senyum, tak boleh, takkan dekat dengan Allah. Kena baik belaka kan. Dengan isteri kena santuni, kena senyum, jaga perasaan dia, tolong dia. Tengok Nabi macam mana. Gitulah orang ahli tasawuf, dia akan betul semua perkara. Bukan bila mengaji tasawuf dekat masjid lah kan, dekat rumah bini lantak lah kan, susah dia lantak, cakap terima kasih tak benar, meraihkan hari jadi dia tak benar, bawa anak-anak pergi makan tak benar kan, duk kongkong anak susah dan sebagainya, tapi dia Allah tak betul. Tu tanda dia kalau betul hubungan kita dengan Allah, paling Allah betulkan dengan keluarga dulu. Isteri dia akan gembira dapat suami yang benar-benar ahli tasawuf ni, kemudian baru dengan orang lain. Dia macam tu kadang-kadang. Dan ada kok isteri-isteri mengadu dengan saya, dia kata apa ustaz, suami saya kalau jumpa dengan kawan tu dia kan salam, cium, bukan cium, bersenyum tanda gembira, tapi dengan saya senyum pun tidak ustaz. Dengan kawan kadang-kadang kokoh ketawa, tapi dengan saya nak ketawa pun susah. Itu tak betul kan. Sepatutnya isteri kita itulah paling kita hargai, dan kalau kita tak buat perkara tu kena ubah. Sebagai ahli tasawuf kena betul lah. Orang ahli tasawuf ni dia sangat menyayangi isteri dia, sangat sayang anak-anak dia akan santun anak-anak balik, mai anak abah duduk kat abah, apa khabar hari ni, gosok badan dia, senyum, sayang kat dia dan sebagainya. Macam Nabi cukup sayang dengan anak dan isteri. Jadi orang ahli tasawuf, anak murid saya berjalan kepada Allah kena betulkan. Jadi isteri kena sopan santun, jangan emosi, jangan marah. Baru perjalanan kita kepada Allah dia tak sangkut. Sebab nak jadi kekasih Allah ni dia tak boleh sangkut mana-mana, dia kena sempurna. Kalau tak sangkut tak kenal Tuhan nanti. Sebab Allah kadang-kadang, saya ada sebut dengan anak murid saya kadang-kadang kita berjalan kepada Allah ni sangkut ni, tahajud kita sangkut sebab kita sakitkan hati isteri kita. Sebab isteri kita adalah hamba Allah juga, dia juga bangun malam juga kadang-kadang, sebab dia terasa hati yang kita, Allah tahu ni hamba dia. Kadang-kadang bukan kita kata kita suami, kita ada kuasa betul sampai isteri kita abaikan, dia tak ada apa-apa hubungan dengan Allah, Allah takkan buat apa-apa pada kita. Tak, kadang-kadang atas dosa dengan isteri Allah pendek rezeki kita. Tu tak boleh, sebab isteri pun hamba Allah juga
kan esok pun orang tanya di padang mahsyar juga. Gitulah tuan-tuan ya. Jadi dia kena sempurna belaka, semua baik belaka, dengan binatang, dengan makhluk Allah, dengan harta, dengan kawan-kawan, dia akan baik keseluruhannya. Dia akan jadi macam tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maksiat tak bolehlah begitu. Kita rasa Allah yang buat dan sebagainya, tak boleh. Jangan putus asa minta tolong dengan Allah. Macam kita kata semayang kan tuan-tuan, tak usaha nak khusyuk kan, tak khusyuk, jangan putus asa, terus mengharap, ya Allah aku nak khusyuk ya Allah kan. Kita mengharap minta tolong dengan Allah, lari juga hati, tangkap lagi. Anak murid saya seorang baru ni, ustaz tolong saya ustaz kan, haji dah kan, berumur dah kan, saya semayang payah nak khusyuk. Saya kata kat dia, haji, perkara ni bukan setakat haji, saya pun macam tu, tapi jangan putus asa dan istiqamah nak bagi hati menghadap Allah sampai mana? Sampai mati. Sebab tu tuan-tuan, kita dengan Allah ni, yang penting kita sudah berjalan ke jalan dia. Allah tak tanya berjaya tak berjaya, yang penting dah berjalan belum. Tuan-tuan dah berjalan dah nak baiki hubungan hati, berjalan nak khusyuk, maka mati dalam keadaan berjalan, itu yang Allah nak tengok kan. Jangan tak berjalan kan. Dah baik, dah berusaha dah nak betulkan hati, nak ikhlas, nak baiki hubungan dengan anak isteri, dalam keadaan tu jatuh, tapi i'tiqad pegangan kita terus tetap pergi kepada Allah, mati dalam keadaan tu, tak apa dah, insya-Allah fi sabilillah lah tu, pada jalan Tuhan lah tu. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita ni terombang-ambing, jatuh atas dosa, jatuh atas musibah dan sebagainya tuan-tuan. Tapi yang penting apa? Kita minta Allah tetapkan hati kita kepada dia walau macam mana keadaan kita pun. Jangan hari ni lupa nak ingat pada Allah, lupa nak jaga pandangan Allah. Esok semayang laju balik, tu yang tak nak lah kan. Macam mana kita pun terlalai ke, macam mana sibuk dengan dunia, cuti hujung tahun berjalan ke Korea ke, Allah tetaplah hati kita. Nak macam tu lah. Itu yang Nabi pesan, doa yang Nabi tak tinggal dalam kehidupan Nabi ya. Jadi jangan pandang kecil pada doa ni tuan-tuan ya. Nabi ni tuan-tuan ada dua doa yang Nabi tak tinggal sepanjang hidup Nabi. Dalam keadaan Nabi musafir, dalam keadaan Nabi dalam keadaan biasa pun, Nabi takkan tinggal dua doa ni. Bahkan doa ni Nabi akan baca dalam setiap semayang Nabi. Tuan-tuan, apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan? Bila Nabi ditanya pada sahabat, ya Rasulullah, apakah kamu membaca doa ni, apakah hati kamu di sisi Allah begitu juga? Kata Nabi, ya, hati aku juga Allah pegang. Jadi kita minta, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku kepadamu ya Allah, walaupun dalam musibah, walaupun dalam taat, walaupun dalam nikmat, walaupun dalam maksiat, balik kepada Allah, balik kepada Allah. Tu yang kita nak minta dengan Tuhan tu. Esok nak mati pun sakaratul maut, ingat Allah, jangan syaitan datang kan, naudzubillah, daklah insya-Allah. Jadi minta ketetapan hati dengan Tuhan, yang tu Allah boleh bagi. Tapi kalau hidup kita straight dengan Tuhan, dah tak jatuh atas dosa tu, kadang-kadang tak berlaku. Kita kok mana-mana pun ada ujian, jatuh musibah, tapi hati tetap pada Allah tu, itu Allah akan bagi. Kita nak minta yang tu lah tuan-tuan ya. Bila hati kita tetap ada pada Allah tuan-tuan, tak, marilah apa jua pun kita nampak Allah, tak ada apa-apa, tenanglah jiwa kita kan. Kita orang perempuan banyak ujian, banyak kerja kan, orang lelaki kadang-kadang pun banyak ujian, tapi bila hati kita nampak Allah, ni pahala, ni akhirat, ni redha Allah, tak ada apa-apalah kan, kegembiraan dah kita dapat. Orang puan, ustaz saya penat lah ustaz kan, dengan lipat baju kan, dengan basuh baju kan, dengan apa masak lagi, nak datang kuliah lagi kan. Tapi kita ingat tu pahala. Kalau Allah tak sibukkan kita dengan perkara macam tu, mungkin tak adalah perkara yang Allah nak tambahkan pahala kita di padang mahsyar. Cuma orang perempuan, saya nasihat jangan lupa niat kerana Allah, tak rugi nanti kan. Saya pun pesan kat isteri saya kat rumah macam tu tuan-tuan. Saya kata saya adalah saham saya datang kuliah kan, pergi masjid, orang lelaki lah tuan-tuan nak menyampaikan ilmu. Maka saya kata kat isteri saya kan, Farhah buatlah benda-benda kat rumah ni kan, uruskan semua kerja ini, pahala, saya kata dengan dia. Saya pesan dia gitu. Sebab dia ada anak kecil kan, susah nak ikut kita apa semua, boleh tengok secara live macam ni kan. Tapi dia itulah saham akhirat yang dia boleh kejar untuk hubungan dia dengan Allah. Dan saya selalu pesan isteri saya, esok akhirat kelak abang tak boleh tolong Farhah tak boleh tolong abang kan. Apa saya cakap dia macam tu, supaya dia tahu esok dia pada macam bukan kerana saya dia akan dapat syafaat di sisi Allah, dan bukan kerana dia saya dapat syafaat. Walaupun anak saya ngaji tahfiz hari ni, kalau saya tak betul hubungan dengan Allah, tetap masuk neraka juga. Itu ayat Quran, Allah kata yauma yafirrul mar'u min akhi kan. Hari akhirat esok, hari yang manusia akan bergelimpangan kan, akan jauh kan, akan masing-masing akan berlari
wa sahibatihi wa banih, tuan-tuan, isteri dan anak-anak. Anak minta tolong mak tak boleh. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yunih, masing-masing akan sibuk dengan diri masing-masing. Ayah datang kepada anak tak boleh, anak datang kepada ayah tak boleh, isteri datang kepada suami tak boleh, masing-masing. Tuan-tuan masuk waktu dah. Tuan-tuan, baik sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita. Segala yang baik semua datang daripada Allah, tak sebab kita baca. Jadi kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan bimbingan daripada Allah, tetap hati dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.